Ini lah, aku gunakan mic daripada Insta360, built in sekali dengan GPS, built in dengan mic. So jom kita test dia punya audio quality macam mana. Let's go. Nasib baiklah QYT punya helmet ni ada attachment kat atas ni. Alright, thank you. Hey, comel ni motor ni. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, motor ni boleh tahan dia punya vibrate dia. Aku punya Insta360 pun bergegar lah orang kata. Lambat. Tekan. Woo! Weh, bergegar aku here ni. Okey ke tak okey ni? Okey, insyaAllah okey. Woo! Assalamualaikum guys, welcome back to my channel, You Senpai. Problem mic daripada Insta360 yang besar ni, yang sebenarnya untuk GPS, tapi dah ada built-in mic ni, dia agak besar lah bagi aku sebenarnya. Kalau tak tutup, okey. Tapi kalau tutup, nampak Sebab visor bertutup, dia akan terhimpit dekat aku punya hidung mic ni. So agak mengganggu lah. So kalau buka bagi aku selesa sebenarnya. Kalau cakap pasal menghalang vision aku ni, still bearable lah. Aku boleh nampak lagi dengan jelas, tak ada masalah. Cuma bila nak tutup ni visor ni, sebab aku nak elakkan bunyi angin, cucuk hidung aku. So hari ni aku bersama dengan motor yang kecil, comel, macam dalam Vespa sikit kan. Ni dia, Moda Mocha 110. Motor yang kata apa, ada DNA Vespa tu. Kau tengok dengan lekuk bahagian belakang ni, dengan lampu LED bulat, LED guys, LED depan belakang kau tengok. Bentuk bulat ni, datang pula siap dengan visor. Ini standard kilang datang dengan visor Kalau kau beli macam Vespa yang mahal tu dah mahal, visor pun kau kena top up, kau kena beli sendiri. Seketul visor Vespa dah lah mahal kan. Standard kilang dia dah datang dengan visor ni. Dia punya lekuk belakang kan, memang nampak sebiji macam Vespa tu. Lampu signal bulat, kiri kanan LED. Memang comel.